Sebagai wanita, kita mesti berani menceburi bidang yang dipelopori oleh kaum lelaki selama ini. Saya sering menasihati anak gadis saya, Wan Safia Mariam, yang sekarang mengikuti pengajian kejuruteraan awam. Yang utama sekali, mesti sirnakan peribadi, serlahkan identiti, kukuhkan jati diri. Sebenarnya sebagai wanita ni ya, kita kena banyak membaca, kita kena banyak menimba ilmu. Saya banyak baca tentang wanita-wanita lain, tentang apa yang mereka hadapi, kesusahan mereka. Saya belajar melalui situ. Ya, saya sebenarnya tidak ada kekuatan pun. Saya bangkit daripada kekuatan wanita-wanita di sekeliling saya. Bukan sahaja di Malaysia, di luar negara. Mereka sangat kuat. Kekuatan kita sebenarnya wanita ni ialah dalaman wanita di mata kita je yang tahu macam mana untuk kita bangkit. Kita tidak boleh sentiasa memikirkan kesedihan hati kita, luka hati kita, masalah kita. Sekiranya kita hanya memikirkan diri kita saja, macam mana kita ni nak ada kekuatan hati dengan yang luar ni kalau kita tidak kuat? Kalau kita jatuh, kita bangkit tu kita sendiri. Kebahagiaan tu kita, kebahagiaan tu bukan di luar. Sekiranya kekuatan tu dari diri kita, ya, kita melihat wanita di sana susah, wanita di sini perlukan pertolongan dan sebagainya. Jadi siapa yang nak bangkit? Siapa yang nak membantu wanita? Kita lah yang kena bangkit. Kita tidak boleh mengharapkan wanita lain membantu kita. Kita bantu diri kita supaya kita bangkit, kita bantu wanita yang lain. Itu yang sebenarnya. Tetapi saya tidak boleh melihat jika ada wanita lain yang susah bangkit, saya mencari. Bukan kerana saya kuat, tidak. Kerana saya sentiasa merasakan mereka perlukan wanita untuk memberitahu kepada mereka perlu bangkit. Hidup itu memerlukan suatu perjuangan sebab tidak ada satu hal pun yang mampu berjaya tanpa adanya perjuangan di dalamnya. Dan teruslah berjuang. Itulah dia kata-kata semangat dari Dr. Renatul Syuhaidah. Jadi kita harap kekuatan yang ada pada beliau menjadi pemangkin kepada pensyarah-pensyarah yang akan datang untuk melihat selain daripada role kita sebagai tenaga pengajar, juga menjadi jambatan bridge to other university in other country. Saya di masa hadapan ialah saya selalu berdoa kepada Allah Ta'ala semoga berikan saya kesihatan tubuh badan yang baik supaya saya boleh terus berbakti sehingga ke akhir hayat saya. Buku merupakan teman sejati Dr. Zainatul. Baginya, ilmu itu sangat penting. Ditambah pula kerjaya beliau sebagai seorang profesor. Ini amat diperlukan dalam mendidik anak-anak bangsa. Dalam kehidupan dia, walaupun dia ada masalah, tetapi dia tetap kuat di mata kami. Dan dia walaupun dia tengah ada masalah ni, dia boleh bagi nasihat kat orang untuk supaya sama kuat dengan dia. Itu yang kami macam, kamu ni pun ada masalah tapi boleh bagi semangat kat kami supaya sama-sama bangun dan menyalurkan idea-idea yang bagus. Dia tak mudah jatuh lah. Bagi makna dia cepat bangun, seorang yang sangat kuat dalaman dan luaran. Saya rasa tak silap, tak salah kalau wanita-wanita di luar sana itu mencontohi sikap yang ada pada Dr. Aida sekarang ni. Boleh jadikan dia sumber inspirasi. Bolehlah untuk menjadi jati diri kuat dan nak jadi macam Aida. Pesan Mak Linda, Mak Linda harap apa yang dia buat hari ini teruskan. Sebab mana tahu dia banyak menolong orang-orang, baik ibu tunggal, kanak-kanak. Sebab aura dia tu kelembutan lah. Dia punya kekuatan tu, orang senang berdampingan dengan dia kan. So Mak Linda harap dia teruskanlah kerja ni sampai akhir. Dan jangan lupa kami di sini, anak-anak rumah Titi yang kasih dan ibu-ibu di sini.
berdarah di dada langit, membilang waktu dibuang di pinggir jalan, melempar rindu pada senyuman lepas, membiarkan masa berjalan dalam kesunyian. Seperti bunga, biarkan dirimu benar-benar mekar di tempat yang kamu cintai. Sekian sahaja episod Bilik pada kali ini. Kita jumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum.